Adik buka app MyJBJ dek. Kenapa ada kunci? Saya nak agreement ni. Mana tak nak tolong kita lah. Itu dia. Tak ada lagi. Tak naik lagi. Harap jana semula. Okey, baik. Ini dia tadi. Tekan tu, tekan dekat nombor tu. Tengok nombor dia punya geran tu semua kat situ. Okey. Ni dia punya rotek, geran dia kat sini. Okey, ni geran dia kalau nak paparan penuh. Lah. Betul tak nama adik? Betul. Kereta ada depan tu. Mama. Okey. Apa ni? Okey, betul lah. Nama penuh dengan nombor IC, dia punya alamat betul tak? Betul. Betul lah tu kita ingat. Okey, kejap lagi kita tengok kereta. Saya tak campur. Okey, kalau kat sini insurans dia sekarang ni bawah takaful kelas. Okey, dituntut oleh Toyota Capital lah. Okey, unlimited driver siapa-siapa pun boleh bawa, banjir kita cover untuk 1,000, apa-apa jadi kat owner dapat 10,000 lah. Ni bawah total quote Masih lagi tak campur. di masih lagi takaful. Tak ada potong. Kita ada 5 panel. Oh, ni salah satu. Kita ada takaful kelas, Zurich takaful, Etika takaful, Liberty dengan General takaful, generally. Dia ada 5, kita pilih yang mana paling untuk manual. Kita buat boleh buat manual macam kereta abah juga, kan. Kalau ni kita bawa keluar pakai manual dekat pintu. Kalau bateri ni kong lah. Kalau tak kong pakai manual je sebab pakai auto je sebab dia pakai smart key. Okey, jom tengok kereta. Ada kunci je. Di dalam ni ada kunci tu. Semua gitu. Semua sama. Kita awak ke? Dah adik pegang kereta kakak. Adik pegang. Okey, bagus. Okey. Tak apa-apa pergi dah. Kita pun dah, yang ni dah siap tunjuk dah. Okey lah. Oh, kena buka dulu. Kena buka dulu. Dia ada lock dulu. Abang ada tak ni stiker? Dia ada. Ni ada lock dah lah. Okey. Okey, sama lock. Tak, cepat. Masih kali lah. Adik, kita kakak adik.